Okey, kat depan saya ni ada satu motosikal yang agak rare juga. Model dia Benelli 125 Jarno, keluaran tahun 1988. Kecil-kecil cili api. Kita tengok saiz dia kecil macam ni, tapi kuasa yang mampu dicapai adalah 30 horsepower. Benda ni kalau kat tempat kita saya rasa hampir tak ada. Mana-mana event saya pergi memang tak jumpa Benelli yang lama-lama ni. Ramai orang ingat kalau Benelli je brand baru. Adalah, kalau orang tak pernah dengar Benelli kan, ingat brand ni daripada China. Tapi sebenarnya brand ni dah lama ada kat dalam dunia ni. In fact, Benelli adalah antara brand yang antara yang paling lama dalam dunia lah sebenarnya. Berbalik kepada model ni, Benelli 125 Jarno, dia menggunakan enjin 2 stroke. Tengok dia punya exhaust pun dah tahu dah. Saya cuba juga buat carian kat Google ke apa, tapi barang ni barang rare kan, so kita tak berapa banyak tahu dia punya data-data lah. Siapa penonton kat luar sana tu pernah dengar ni Benelli Power System. Saya agak ini dia punya power valve system lah kot, jenis elektronik. Ataupun maybe saya salah. Kalau macam Kips yang model hujung-hujung tu dia pakai jenis mechanical. Kalau YPVS tu dia similar bukan similar lah, sebab saya tak sure kan dia pakai power valve jenis apa. Kalau YPVS tu dia pakai elektronik lah. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita cari kat internet pun tak jumpa. Dia era-era ni motor Itali dia tak banyak yang cantik-cantik lagi. Kalau kita tengok motorsport Jepun 2 stroke, bentuk dia lagi seksi daripada ni. Tapi Benelli ni dia seadanya lah. Mungkin ada peminat dia tersendiri. Tapi 2025 ni entahlah, lawa pula tengok daripada depan. Aku ni nak lepak dalam sebenar, tapi pakai macam ni kan nampak beria. Diorang tak ada berglove ke apa. 8 darjah Celsius dia pakai skirt. Oh sah gila. Gila amek.